Suruhanjaya Tenaga mengambil berat keselamatan anda. Pastikan anda dan majikan anda sentiasa peka apabila berada berdekatan dengan talian elektrik. Oleh itu, mari ikuti 8 langkah keselamatan ini. 1. Semasa bekerja di ladang kelapa sawit, bawa galah atau tangga secara mendatar untuk mengelakkan terkena talian. 2. Bila mengait buah, sentiasa menghadap talian dan potong dahan menjauhi kabel talian elektrik. 3. Jangan berdiri atau bekerja di atas mesin jentuai padi semasa ia di bawah talian elektrik. Sekiranya talian utiliti rendah, jangan hampiri talian dan segera hubungi pihak utiliti. 4. Pastikan operasi kren jauh daripada talian voltan tinggi. 5. Jangan lakukan aktiviti riadah yang berisiko tinggi berhampiran talian. 6. Pastikan tidak menggantung perhiasan, bendera atau poster pada talian elektrik tidak kira musim perayaan atau pilihan raya. 7. Jangan usik pepasangan elektrik lain bagi mendapatkan bekalan elektrik sekiranya anda seorang pengusaha makanan dan mempunyai gerai atau trak makanan. 8. Pastikan kerja-kerja berhampiran tiang elektrik memenuhi prosedur dan jangan bersandar kepada tiang lampu atau elektrik sekiranya wayar terdedah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Suruhanjaya Tenaga. Think Safety, Think ST.